Bayangkan seseorang sanggup tulis satu mushaf Al-Quran dengan tangan demi jaga hafalannya. Tapi kini, dia sudah tiada. Nama arwah Nurli Syahirah, 23 tahun, mula ramai perkatakan tentangnya. Seorang pelajar UPSI dan merupakan hafizah Al-Quran. Arwah terkorban dalam kemalangan bas di Gerik bersama 14 pelajar lain. Yang menggetarkan hati, arwah menulis seluruh Al-Quran dengan tangannya sendiri. Kaedah ini dipanggil tahriri untuk bantu kuatkan hafalan. Abangnya kata arwah suka mengulang. Dia tak pernah tinggal ulang hafalan walaupun sehari. Lepas kemalangan, ada media yang hubungi abang arwah. Ada yang kata tempat kejadian wangi sangat. Ramai tanya, apa amalan dia? Jawapannya jelas, beliau hidup dengan Al-Quran. Beliau cintakan Al-Quran dan beliau jaga hafalannya hingga akhir hayat. Semoga Allah tempatkan arwah dalam kalangan ahli syurga bersama para hufaz. Mari sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan jadikan kisah ini inspirasi untuk kita kembali dekat dengan Al-Quran.